Pernah tak anda tengok robot dan terfikir macam mana agaknya dia boleh bergerak dengan begitu lancar dan tepat? Dari kilang otomotif sampailah ke misi marikh, mesin-mesin ni memang luar biasa. Tapi, apa sebenarnya rahsia binaan di sebalik semua ni? Kita tengok robot macam ni dalam gudang automatik, angkat sana, susun sini, tanpa henti. Nampak macam senang je kan? Tapi sebenarnya, di sebalik setiap pergerakan tu, ada prinsip kejuruteraan yang sangat mendalam. Jadi jom kita bongkar macam mana struktur robot ni sebenarnya direka. Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan lalui 5 bahagian utama. Mula-mula kita tengok rangka asas robot. Lepas tu, kita bedah siasat anatomi lengan robotik. Kemudian, kita cuba faham konsep kebebasan bergerak. Seterusnya, kita beralih kepada robot yang guna roda. Dan akhir sekali, kita sentuh sikit pasal aturan pergerakan yang jadi otak di sebalik semua ni. Baiklah, jom kita mulakan. Secara asasnya, struktur robot ni boleh kita pecahkan kepada 2 kategori utama. Masing-masing ada fungsi yang sangat berbeza. Okey, tengok ni. Sebelah kiri, kita ada apa yang dipanggil manipulator atau lengan robotik. Tugas dia, duduk diam kat satu tempat dan buat kerja-kerja rumit pada objek di sekelilingnya. Sebelah kanan pula, robot mudah alih. Fokus utama dia senang je, bergerak dari titik A ke titik B. Dua-dua nampak macam robot, tapi cabaran rekaan dia sangat berlainan. Sekarang, jom kita fokus dekat lengan robotik tu. Apa sebenarnya komponen-komponen asas yang membolehkan ia mencapai, menggenggam dan memusing barang? Sebenarnya, ada 2 benda asas je yang kita kena faham. Pautan dan sendi. Senang je nak bayangkan. Anggap je pautan ni macam tulang dalam badan robot. Dia keras, dia tegar. Sendi pula macam sendi kita jugalah. Tempat sambungan antara tulang-tulang tu yang bagi kita boleh bergerak. Analogi ni memang tepat sekali. Kalau kita tengok betul-betul, lengan robotik ni pada dasarnya cuma meniru lengan kita sendiri. Ia satu rantaian tulang ataupun pautan yang disambung oleh sendi. Konsep yang sama. Inilah kunci untuk kita faham macam mana ia boleh berfungsi. Okey, kita dah faham pasal pautan dan sendi. Tapi, macam mana kita nak ukur kebolehan pergerakan sesebuah robot? Di sinilah satu konsep penting muncul, iaitu darjah kebebasan atau dalam bahasa Inggerisnya, degrees of freedom. Jadi, apakah nombor magic dalam dunia pergerakan robot? Nombornya ialah 6. Kenapa 6? Sebab mana-mana objek yang bergerak bebas dalam ruang 3 dimensi kita ni, ia ada maksimum 6 cara asas untuk bergerak. Mari kita tengok apa maksudnya. 6 darjah kebebasan ni atau DOF terbahagi kepada 2 kumpulan. 3 daripadanya ialah pergerakan lurus atau translasi. Maksudnya bergerak ke depan, belakang, kiri kanan dan atas bawah. 3 lagi pula ialah pergerakan berputar, mengelilingi setiap paksi tadi. Jom kita tengok 3 pergerakan putaran ni. Yang pertama kita panggil pitch atau anggulan. Nak senang faham, bayangkan anda menganggukkan kepala. Penggerakan atas bawah tu itulah dia pitch. Yang kedua pula, yaw atau rejangan. Kalau tadi mengangguk, sekarang bayangkan anda menggeleng kepala. Kiri, kanan. Pergerakan sisi ke sisi ni pula kita panggil yaw. Dan yang terakhir, roll atau golekan. Ini pula macam pergerakan memulas, seolah-olah anda memutarkan pergelangan tangan anda. Jadi bila kita gabungkan ketiga-tiga ni, pitch, yaw dan roll, ia memberikan robot tu keupayaan untuk meletakkan tangannya dalam apa jua orientasi yang kita nak. Memang sangat fleksibel. Okey, bab lengan kita dah faham sikit. Sekarang, jom kita tukar gear. Macam mana pula dengan robot yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, terutamanya pakai roda? Apa cabaran dia? Bila nak reka robot beroda ni, ada beberapa petua asas. Pertama, kestabilan tu paling penting. Kena ada sekurang-kurangnya 3 roda baru stabil. Macam tripod lah. Kalau nak letak lebih roda, boleh. Tapi kena ada sistem suspensi pula untuk pastikan semua roda sentiasa jejak tanah. Saiz roda pun main peranan. Roda besar senang nak panjat halangan, tapi ia perlukan motor yang lebih kuat untuk pusingkannya. Jenis roda yang kita pilih pun akan bagi kesan besar pada pergerakan robot. Roda standard, macam biasa. Roda Casto pula, yang macam kat troli pasaraya tu, dia ada satu lagi darjah kebebasan, jadi ia boleh pusing dengan bebas. Roda jenis bola atau sfera pula lagi hebat. Boleh gerak ke mana-mana arah, tapi rekaannya pun jauh lebih rumit. Jadi kita dah ada komponen-komponen fizikal dia, pautan, sendi, roda. Tapi macam mana robot ni tahu nak gerakkan semua bahagian ni dengan betul untuk capai satu-satu matlamat? Di sinilah satu bidang yang dipanggil kinematik memainkan peranannya.
Senang cerita, kinematik ni ialah subjek matematik di sebalik pergerakan. Ia tak peduli pun pasal daya ke, torque ke, berat ke, tak. Ia cuma fokus pada satu benda, hubungan geometri antara pergerakan setiap sendi dan kedudukan akhir robot. Ia macam buku manual pergerakan untuk robot. Dalam kinematik, ada dua jenis soalan utama. Yang pertama, kinematik hadapan. Soalannya agak mudah. Kalau aku tahu sudut setiap sendi aku, kat mana agaknya hujung tangan aku akan berada. Sebaliknya, ada kinematik songsang yang jauh lebih susah tapi sangat-sangat berguna. Soalannya terbalik. Aku nak hujung tangan aku pergi ke titik X. Jadi, apakah sudut yang betul untuk setiap sendi aku? Inilah masalah yang robot selesaikan setiap saat. Jadi, ke mana semua ni akan membawa kita? Masa depan robotics sebenarnya bukan lagi tentang lengan yang statik atau robot yang cuma tahu bergerak. Ia adalah tentang gabungan kedua-dua dunia ni. Satu platform mudah alih yang boleh pergi ke mana-mana sambil membawa lengan robot yang canggih untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Ini yang membawa kita kepada satu persoalan yang sangat menarik untuk difikirkan. Sekarang, kita dah faham serba sedikit tentang blok-blok binaan asas ni, gabungan antara pergerakan dan manipulasi. Agaknya, apakah had seterusnya yang boleh ditembusi? Apakah masalah besar yang sedang menanti untuk diselesaikan oleh generasi robot yang akan datang?